Kalau untuk offer dari tim luar ada 3 lah. Okay, ni MPL 15 pun dah nak start. Mungkin ni macam ni preparation everything semua dengan pasukan, adakah dah ready untuk MPL musim ke-15? Untuk preparation season 15, buat masa sekarang ready lah untuk season 15 ni. Memang semua dah full commit lah untuk training semua. Untuk MPL season 15 ni kita orang meletakkan expectation yang tinggi lah. Kita orang memang ready lah. Okay, macam mana dengan keserasian pula? Adakah memang dah ready ke ataupun maybe kena build lagi benda tu untuk game hari Sabtu ni? Untuk keserasian saya rasa kita orang memang dah serasi lah antara satu sama lain. Cuma untuk game lawan Todak ni kita orang akan cuba sedaya upaya kat situ. So kalau ada error kat situ, kita orang akan build balik lah. Ni kalau tak saya start season lepas nama awak mula meningkat naik dan disebut ramai lah antara macam ni future star untuk dalam MPL ni sendiri. Sebelum bersama MV untuk musim ni, adakah dapat offer-offer lain sebelum meneruskan untuk musim ke-15 bersama MV? Kalau untuk offer dari tim luar ada 3 lah dari Indo. Kalau dari Malaysia 2 je saya rasa. Itulah. Apa membuatkan Uni terus bersama MV, awal tak pergi ke offer-offer yang tu? Sebab saya bersama MV lagi untuk season ni, kemungkinan ni season terakhir lah saya nak try dengan MV. Sebab saya rasa still ada harapan lah saya dengan MV. Kita tahu playoff season lepas habis dalam orang kata performance yang mengecewakan. Tapi apa yang korang belajar pada musim lepas dan improve pada musim ini? Season lepas balik hari first playoff maybe kita orang belajar dari situ yang mungkin saya belajar dari situ yang macam mana, confident tu penting lah untuk bermain kat stage champion ni. Itulah. Okay. Last, apa target Uni sendiri and the team untuk musim ni dan 3 pencabar utama yang Uni rasa akan beri persaingan untuk MPL kali ni? Target untuk season ni confirm EWC lah, MSC. 3 tim yang bakal mencabar. Nombor 1 SRG, nombor 2 still Vamos, nombor 3 saya letak Todak lah. Okay guys, saya just nak bagi tahu untuk season kali ni Infinix akan menjadi penaja rasmi kita orang. Just nak bagi tahu korang, Infinix ada buat giveaway Infinix Note 50 Pro 5G. Korang boleh follow Infinix Malaysia TikTok atau Instagram Infinix Malaysia untuk join giveaway ni.